Ibu Hana nak kahwin. Apa? Hana, kamu pun sama? Ibu terkejut, matanya terbeliak. Ini sudah kali keempat dia mendengar ayat yang sama. Keempat-empat anak perempuannya memilih lelaki Malaysia sebagai pasangan hidup. Ini bukan satu kebetulan, tetapi takdir yang diatur dengan begitu indah. 4 orang adik-beradik dari Stockholm, Sweden jatuh cinta seorang demi seorang dengan lelaki Malaysia dan membina keluarga mereka sendiri di negara tropika yang jauh ini. Ibu bapa mereka sendiri tidak percaya bahawa keempat-empat anak gadis yang dibesarkan di Sweden akhirnya memilih untuk menetap di Malaysia. Bagaimana semua ini bermula? Mengapa keempat-empat beradik ini jatuh cinta pada Malaysia? Mari kita dengar kisah daripada adik bongsu, Hana. Nama saya Hana, berumur 26 tahun, berasal dari Stockholm, Sweden. Sekarang, saya sedang duduk di sebuah kafe di Kuala Lumpur, menulis kisah yang luar biasa ini dalam bahasa Melayu saya yang belum begitu fasih. Sejujurnya, jika ada orang memberitahu saya 3 tahun lalu bahawa saya akan menetap di Malaysia, saya pasti akan ketawa dan mengatakan itu mustahil. Tetapi, hidup ini memang penuh dengan kejutan. Kadang-kadang takdir membawa kita ke tempat yang tidak pernah kita jangkakan. Keluarga saya agak tradisional. Ayah saya seorang profesor universiti yang sudah bersara, manakala ibu saya seorang guru piano. Kami 4 beradik dibesarkan di Stockholm dan menerima didikan tipikal Eropah Utara. Suasana di rumah kami agak konservatif. Ibu bapa tidak pernah terfikir bahawa suatu hari nanti, keempat-empat anak perempuan mereka akan meninggalkan Sweden, apatah lagi berkahwin dan berpindah ke negara yang sama. Semuanya bermula dengan kakak sulung saya, Elena. Elena seorang wanita yang sangat berdikari dan bijak. Selepas tamat pengajian universiti, dia memutuskan untuk mengembara ke serata Asia Tenggara untuk melihat dunia sebelum memulakan kerjaya. Pada musim panas tahun itu, dia pergi ke Krabi, Thailand. Di sebuah pantai yang indah, dia bertemu dengan seorang lelaki Malaysia yang sedang mengambil gambar. "Maaf, boleh tolong ambilkan gambar saya?" Elena bertanya dalam bahasa Inggeris. Lelaki itu tersenyum, mengambil kamera dan mengambil beberapa keping gambar untuknya. Selepas itu, mereka mula berbual dan mendapati mereka berdua meminati muzik klasik dan seni bina. Apa yang bermula sebagai pertemuan singkat semasa percutian, berakhir dengan mereka bertukar-tukar maklumat hubungan dan terus berhubung. Setahun kemudian, Elena memberitahu kami bahawa dia akan berkahwin dengan lelaki Malaysia itu, Adam. Ibu bapa kami sangat terkejut pada masa itu. Malaysia? Di mana tu? Ibu saya siap mengeluarkan peta dunia untuk mencarinya. Bagi keluarga Sweden kami yang tradisional, anak perempuan mereka akan berkahwin dan berpindah ke sebuah negara Asia yang asing adalah sesuatu yang sukar diterima. Tetapi Elena bertegas. Katanya Adam seorang yang lemah lembut dan prihatin dan Malaysia adalah sebuah negara yang hebat. Akhirnya, ibu bapa kami merestui perkahwinannya. Selepas perkahwinan Elena, nasib keluarga kami mula berubah. Kakak kedua, Maja, menghadiri majlis perkahwinan Elena di Kuala Lumpur dan bertemu dengan rakan universiti Adam bernama Ravi. Mereka berdua begitu mesra berbual di majlis resepsi itu. Selepas itu, Ravi mula mendekati Maja. Setengah tahun kemudian, Maja juga memutuskan untuk berkahwin dengan Ravi dan menetap di Malaysia. Kali ini, ibu bapa kami lebih terkejut. Kenapa Malaysia lagi? Tetapi Maja berkata, dia merasai kebahagiaan yang tidak pernah dirasainya sebelum ini di Malaysia. Ravi melayannya dengan sangat baik dan persekitaran hidup di sini sangat selesa. Kemudian, giliran kakak ketiga, Sofia. Dia datang ke Malaysia untuk menghadiri perkahwinan Maja. Semasa di sebuah kafe, dia terlanggar seorang lelaki menyebabkan kopi tertumpah. Lelaki itu ialah Daniel. Bermula dengan saling meminta maaf, mereka perlahan-lahan menjadi kawan dan akhirnya jatuh cinta. Setahun kemudian, Sofia juga berkahwin dan berpindah ke Malaysia. Pada ketika ini, ibu bapa saya sudah tidak tahu hendak berkata apa. 3 anak perempuan, semuanya berkahwin dengan lelaki Malaysia. Kebarangkaliannya terlalu rendah. Hana, kamu tak akan lari ke Malaysia untuk kahwin juga kan? Ayah pernah bertanya sambil bergurau. Pada masa itu, saya menggelengkan kepala dengan yakin. Tak mungkin, saya akan tinggal di Sweden. Saya benar-benar maksudkannya. Saya suka Stockholm. Saya suka kehidupan saya. Walaupun ketiga-tiga kakak saya telah berpindah ke Malaysia, saya rasa itu pilihan mereka, bukan pilihan saya. Saya tidak mempunyai sebarang minat terhadap Malaysia dan tidak fikir saya akan jatuh cinta dengan negara itu. Tetapi takdir sentiasa suka bergurau dengan kita. Musim bunga tahun itu, Maja menjemput saya untuk bercuti di Malaysia selama 2 minggu. Dia mahu saya melihat kehidupan mereka di sana. Pada mulanya saya keberatan, tetapi ibu berkata, "Pergilah jenguk kakak-kakak kamu. Sekurang-kurangnya kamu tahu bagaimana keadaan mereka."
Jadi, saya menempah tiket penerbangan bersedia untuk ke Malaysia selama 2 minggu. Pada masa itu, saya langsung tidak menyangka perjalanan ini akan mengubah hidup saya sepenuhnya. Saat pesawat mendarat di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur, KLEA, saya pertama kali menjejakkan kaki ke bumi Malaysia. Keluar dari balai ketibaan, saya terpegun dengan kemodenan di sini. Lapangan terbangnya sangat luas dan terang, semuanya bersih, dan proses imigresen sangat pantas dan efisien. Hana, kita naik LRT ke KL, cadang maja. LRT bukan teksi, saya sedikit terkejut. Di Sweden, perjalanan dari lapangan terbang ke bandar biasanya menggunakan teksi. Sistem pengangkutan awam di sini sangat mudah, nanti kamu akan tahu, kata Maja sambil tersenyum. Kami menaiki KLIA Express dan kemudian bertukar ke LRT. Saat saya melangkah masuk ke dalam gerabak LRT, saya hampir tidak percaya dengan apa yang saya lihat. Gerabak itu bersih seolah-olah baru dibersihkan, tempat duduknya selesa dan ada wifi percuma. Bersihnya! Saya tidak dapat menahan rasa kagum. Di Stockholm, pengangkutan awam biasanya lebih lama dan tidak begitu selesa, tetapi sistem LRT di KL benar-benar mengubah tanggapan saya. Kan? LRT di sini memang terbaik. Cuba lihat. Semua orang beratur dengan tertib untuk masuk dan tidak bercakap dengan kuat di dalam gerabak, kata Maja sambil menunjuk ke sekeliling. Saya memerhatikan dengan teliti dan memang benar. Semua orang duduk atau berdiri dengan senyap, ada yang melayari telefon, ada yang membaca buku. Suasana di dalam gerabak sangat tenang. Setibanya di rumah Maja, saya bertemu dengan suaminya Ravi. Dia menyambut saya dengan sangat mesra dan telah menyediakan pelbagai hidangan lazat. Hana, selamat datang ke Malaysia. Ini semua makanan Malaysia. Cubalah, kata Ravi sambil tersenyum. Di atas meja ada nasi lemak, rendang ayam, sayur goreng dan semangkuk besar sup ekor. Saya mencuba sedikit nasi lemak. Rasa santan yang wangi dan sambal yang pedas manis itu membuatkan saya terpukau. Wah, sedapnya. Saya tidak dapat menahan diri daripada menambah lagi. Kalau suka, baguslah. Esok abang bawa Hana pergi jalan alur, lagi banyak makanan sedap, kata Ravi dengan gembira. Selepas makan, Ravi secara sukarela mengemas pinggan mangkuk dan mencucinya di dapur. Saya agak terkejut melihatnya. Di Sweden, biasanya wanita yang menguruskan kerja rumah. Jarang sekali melihat lelaki secara sukarela melakukan kerja-kerja ini. Ravi selalu tolong buat kerja rumah ke? Saya bertanya kepada Maja dengan perlahan. Mestilah, lelaki di sini ramai yang pandai buat kerja rumah. Lelaki Malaysia tak sama macam lelaki Eropah, mereka sangat rela berkongsi tanggungjawab rumah tangga. Maja menjelaskan sambil tersenyum. Ini membuatkan saya mula berasa ingin tahu tentang lelaki Malaysia. Keesokan harinya, Maja membawa saya ke rumah Elena. Suami Elena, Adam, seorang lelaki yang kelihatan intelektual, memakai cermin mata dan nampak sangat terpelajar. Hana dah sampai. Masuklah, duduk. Adam mempelawa dengan mesra. Saya perhatikan cara Adam bercakap dengan Elena sangat lembut dan dia sering memegang tangan kakaknya itu. Interaksi mesra seperti ini jarang dilihat di Sweden, terutamanya di hadapan ahli keluarga. Kamu berbuallah. Abang pergi sediakan minuman, kata Adam sebelum masuk ke dapur. Seketika kemudian, Adam keluar membawa kopi dan kek yang dibuatnya sendiri. Abang belajar buat latte art. Tengok ni, cantik tak bentuk hati ni. Saya melihat corak hati yang halus di dalam cawan itu dan berasa sangat kagum. Adam, awak pandai buat latte art. Belajar untuk Elena lah. Dia suka minum kopi, kata Adam sambil tersenyum. Matanya penuh dengan kasih sayang. Elena juga tersenyum. Interaksi mereka berdua membuatkan saya merasai suasana yang sangat manis. Seterusnya, kami pergi ke rumah Sofia. Suami Sofia, Daniel, seorang yang ceria dan peramah. Dia banyak bercakap dan sangat pandai menjaga orang. Hana pertama kali datang Malaysia kan? Ada tempat nak pergi tak? Abang boleh bawa, kata Daniel dengan penuh semangat. Saya tak tahu sangat tempat menarik di Malaysia, kata saya dengan malu. Bagus, biar abang jadi pemandu pelancong Hana. Menara berkembar Petronas, Melaka, Jalan Alor, semua tempat ni Hana kena pergi. Daniel menyenaraikan beberapa destinasi dengan teruja. Sofia di sebelahnya ketawa dan berkata, Daniel memang suka bawa orang jalan-jalan. Ikut je dia, pasti tak akan bosan. Melihat ketiga-tiga kakak saya dan suami mereka, hati saya tersentuh. Mereka kelihatan sangat bahagia. Lelaki-lelaki Malaysia ini sangat berbeza daripada bayangan saya tentang lelaki Asia. Mereka sangat prihatin, pandai meluahkan perasaan dan sanggup berkorban untuk pasangan mereka. Ini sangat berbeza dengan lelaki yang saya kenali di Sweden. Malam itu, ketiga-tiga abang ipar saya membawa saya ke Jalan Alor. Sebaik sahaja melangkah masuk, saya tergamam sepenuhnya.
Lautan manusia yang sesak, gerai makanan yang tidak terkira banyaknya, suara penjual yang melaung-laung dan pelbagai aroma yang berterbangan di udara, semuanya membuatkan saya berasa teruja. Jom, makan sate dulu. Daniel menarik saya ke sebuah gerai. Penjual sedang membakar sate di atas bara arang, mengeluarkan bau yang sangat menyelerakan. Saya menggigit sekek gigi. Dagingnya yang lembut dan kuah kacang yang pekat terus menawan selera saya. Ya Tuhan, sedapnya. Saya memuji. Kan? Lepas ni kita cuba char kway teow pula. Ravi membawa saya ke gerai lain. Sepinggan char kway teow panas dihidangkan. Rasanya yang penuh dengan wok. Hei, sangat lazat. Kuah ni istimewa, ada rasa heba tapi tak pahit, kata saya sambil menghirup kuah sup ekor. Ini masakan tradisional Melayu, bagus untuk kesihatan, jelas Adam. Selepas itu, kami mencuba durian, cendol dan air tebu. Setiap satu memberikan pengalaman yang menakjubkan. Saya tidak pernah sangka budaya makanan jalanan di Malaysia begitu kaya. Hana, apa pendapat kamu tentang Malaysia? Elena bertanya sambil tersenyum. Saya berfikir sejenak dan menjawab dengan jujur, jauh lebih baik daripada yang saya bayangkan. Tempat ini bersih, selesa, makanannya sedap dan orangnya sangat ramah. Betul tu, kami pun rasa macam tu masa mula-mula sampai, kata Sofia. Pada saat itu, saya mula faham mengapa ketiga-tiga kakak saya memilih untuk tinggal di Malaysia. Pada hari ketiga di Malaysia, saya mula memerhatikan kehidupan harian abang-abang ipar saya dengan lebih teliti. Pagi itu, saya bersarapan di rumah Elena. Adam bangun awal untuk membeli sarapan dari kedai mamak di bawah, roti canai, tosai dan nasi lemak. Elena suka roti canai banjir, jadi abang beli lebih kuah untuk dia, kata Adam sambil menyusun sarapan di atas meja. Apabila Elena keluar dari bilik, Adam segera menghulurkan secawan teh tarik panas. Hati-hati panas. Melihat sikap prihatin Adam, hati saya tersentuh. Di Sweden, lelaki biasanya tidak akan mengambil berat tentang pasangannya dengan begitu teliti. Adam memang selalu macam ni ke? Saya bertanya. Ya. Dia kata, bila tengok saya makan dengan gembira, dia pun rasa puas hati, jawab Elena sambil tersenyum, matanya bersinar dengan kebahagiaan. Tengah hari, saya menemani Maja mengambil anaknya dari tadika. Ravi sengaja mengambil cuti untuk menjemput kami dengan kereta. Ayah, anak lelakinya berlari gembira ke arah Ravi sebaik sahaja melihatnya. Ravi melutut dan memeluk anaknya. Anak ayah baik tak kat sekolah hari ni? Baik. Cikgu puji saya, kata budak kecil itu dengan bangga. Bagusnya. Jom, ayah belanja aiskrim kegemaran kamu nak tak? Ravi mengusap kepala anaknya. Melihat interaksi Ravi dengan anaknya, saya sekali lagi berasa kagum. Di Sweden, bapa biasanya lebih serius dan jarang berinteraksi dengan anak-anak secara mesra. Tetapi Ravi sangat berbeza. Dia lemah lembut dan sanggup meluangkan masa untuk anaknya. Malam itu, kami makan malam di rumah Sofia. Daniel sibuk di dapur, menyediakan pelbagai hidangan. Daniel, hebatnya awak. Pandai masak macam-macam, saya memuji dengan ikhlas. Haha, biasa-biasa je masakan kampung. Masa Sofia mengandung dulu, saya belajar banyak resepi. Nak bagi dia makan sihat dan gembira, kata Daniel sambil tersenyum. Sofia di sebelahnya menambah, masa dia mula-mula belajar masak, dapur ni dah macam kena bom. Tapi sekarang dah banyak kemajuan. Semasa makan, Daniel tidak henti-henti mencedok lauk untuk Sofia dan mengopek kulit udang untuknya. Sofia, udang ni segar. Makanlah banyak sikit, katanya dengan lembut. Melihat adegan ini, hati saya terasa hangat. Lelaki-lelaki Malaysia ini memang berbeza. Mereka bukan sahaja meluahkan cinta dengan kata-kata, tetapi menunjukkannya melalui perbuatan dan keprihatinan. Selepas makan, saya berbual dengan ketiga-tiga kakak saya di ruang tamu. Kamu semua sangat bertuah, kata saya. Ya, kami pun tak sangka akan jumpa cinta sejati di Malaysia, kata Elena. Lelaki Malaysia memang sangat berbeza dengan lelaki Sweden, tambah Maja. Apa yang berbeza? Saya bertanya ingin tahu. Sofia berfikir sejenak dan berkata lelaki Sweden lebih tradisional, lebih pendiam dalam meluahkan perasaan dan agak ego. Tapi lelaki Malaysia berbeza. Mereka sangat terbuka untuk menunjukkan kasih sayang, sangat menghormati wanita dan akan mengambil inisiatif untuk berkongsi kerja rumah. Betul. Dan lelaki Malaysia sangat prihatin. Mereka akan ingat apa yang kamu suka dan tak suka dan secara diam-diam akan melakukan perkara-perkara kecil untuk menggembirakan kamu, kata Maja. Contohnya, saya bertanya lagi. Macam Adam. Dia tahu saya tak tahan sejuk. Jadi setiap kali sebelum keluar, dia akan siapkan jaket untuk saya. Ravi pula tahu saya suka minum teh tarik dari kedai tertentu, jadi dia selalu belikan untuk saya.
Daniel tahu saya suka tengok matahari terbenam, jadi setiap hujung minggu dia akan bawa saya ke Port Dickson. Ketiga-tiga kakak saya berkongsi cerita mereka silih berganti. Mendengar kata-kata mereka, saya mula berasa cemburu. Saya juga inginkan hubungan seperti itu. Inginkan seseorang yang tahu bagaimana untuk mengambil berat tentang saya. Hana, kamu pun boleh cari seorang di Malaysia, kata Sofia tiba-tiba. Apa? Saya terkejut. Yelah, kamu kan ada di sini selama 2 minggu. Apa salahnya berkenalan dengan kawan-kawan baru? Mana tahu terjumpa yang sesuai, kata Maja sambil ketawa. Tak naklah, saya datang untuk bercuti saja, bukan nak cari teman lelaki. Saya menolak dengan cepat. Tetapi di dalam hati, saya sebenarnya sudah mula goyah. Melihat kakak-kakak saya begitu bahagia, saya mula berangan-angan. Bagaimana agaknya jika saya juga bertemu dengan seorang lelaki yang baik di Malaysia? Keesokan petangnya, Daniel membawa saya ke sebuah rooftop bar untuk melihat pemandangan bandar KL. Dari atas, seluruh Kuala Lumpur terbentang di depan mata. Menara berkembar Petronas Gah berdiri di tengah-tengah bandar, dikelilingi oleh bangunan-bangunan pencakar langit yang lain. Wah, cantiknya, saya memuji. Kan? Masa pertama kali abang bawa Sofia ke sini, dia pun cakap macam tu, kata Daniel. Kami duduk berehat sambil menikmati pemandangan. Tiba-tiba Daniel bertanya, Hana, apa pendapat kamu tentang Malaysia? Sangat bagus. Jauh lebih baik dari yang saya bayangkan, jawab saya jujur. Pernah tak terfikir untuk tinggal di Malaysia? Daniel bertanya lagi. Saya terdiam, tidak tahu bagaimana hendak menjawab. Sebenarnya, abang ada seorang kawan junior. Orangnya baik, umur pun lebih kurang kamu dan masih bujang. Nak tak abang kenalkan? Daniel tersenyum. Jantung saya tiba-tiba berdegup kencang. Saya tak pastilah. Tak apa, anggap saja sebagai kawan. Tak perlu rasa tertekan, pujuk Daniel. Saya teragak-agak seketika dan akhirnya mengangguk. Baiklah. Malam itu, Daniel terus menghubungi rakannya itu. 2 hari kemudian, saya akan bertemu dengan lelaki Malaysia yang tidak dikenali ini. Hati saya berdebar-debar, antara gementar dan teruja. Pada hari pertemuan yang dijanjikan, saya sangat gementar. Saya menukar pakaian 3 kali dan akhirnya memilih sehelai gaun yang ringkas. Maja mentertawakan saya. Hana, gementar sangat ni kenapa? Jumpa biasa-biasa saja. Saya tahu tapi tetap rasa gementar, kata saya malu. Kami berjanji untuk bertemu di sebuah kafe di Bukit Bintang. Saya tiba 10 minit lebih awal, memesan secawan latte dan duduk di tepi tingkap. 5 minit kemudian, seorang lelaki melangkah masuk ke kafe dan memandang sekeliling. Apabila dia melihat saya, dia tersenyum dan berjalan ke arah saya. Hai, saya Farhan, katanya sambil menghulurkan tangan. Hai, saya Hana, saya menyambut tangannya. Farhan kelihatan sopan, memakai cermin mata berbingkai hitam, kemeja ringkas dan seluar jean. Dia memberikan gambaran yang bersih dan selesa. Daniel dah banyak cerita pasal awak. Katanya awak dari Sweden, kata Farhan. Ya, saya datang melawat kakak-kakak saya. Saya mengangguk. Awak ada 3 orang kakak semua di Malaysia kan? Sangat istimewa, katanya lagi. Kami mula berbual. Farhan banyak bertanya tentang Sweden, budaya, makanan dan pemandangannya. Saya juga bertanya kepadanya tentang Malaysia. Dia menjawab dengan sabar dan berkongsi banyak cerita menarik. Awak boleh cakap bahasa Melayu? Farhan bertanya. Sikit-sikit. Kakak-kakak saya ada ajar yang asas. Saya menjawab dalam bahasa Melayu, walaupun sebutan saya tidak begitu tepat. Farhan kelihatan gembira. Wah, bagusnya. Baru beberapa hari di Malaysia dah boleh cakap Melayu. Hebat, puji Farhan. Semakin lama kami berbual, saya dapati Farhan seorang yang sangat mudah mesra. Dia kelakar dan sering membuat saya ketawa. Dia juga sangat menghormati saya, tidak bertanya soalan yang terlalu peribadi dan tidak membuat saya berasa tidak selesa. Ada lagi tempat di Malaysia yang awak nak pergi? Tanya Farhan. Saya belum pernah ke Melaka. Dengar kata di sana sangat cantik, kata saya. Kalau macam tu, saya bawa awak ke sana. Hujung minggu ni awak lapang, cadang Farhan. Saya terdiam seketika, tidak sangka dia akan begitu proaktif. Boleh juga, terima kasih. Malam itu, apabila pulang ke rumah Maja, saya masih terbuai dengan kegembiraan pertemuan itu. Macam mana, Farhan okey tak? Tanya Maja. Ya, dia sangat baik. Kami seronok berbual, kata saya sambil tersenyum. Hujung minggu itu, Farhan menjemput saya dengan keretanya untuk ke Melaka. Kereta bergerak di lebuh raya dengan pemandangan ladang kelapa sawit di kiri dan kanan. Farhan memandu sambil berbual dengan saya, menjadikan suasana sangat santai. Nanti sampai Melaka, saya bawa awak makan kuih nyonya dan cendol. Cendol di sana paling sedap, kata Farhan. Cendol tu apa? Saya bertanya. Sejenis pemanis mulut. Nanti awak cuba, baru tahu, katanya sambil tersenyum misteri.
Setibanya di Melaka, saya terpesona dengan pemandangan di hadapan saya. Tanglung merah tergantung di sepanjang Jonker Street, lorong-lorong sempit dipenuhi orang ramai dan di kedua-dua belah jalan terdapat pelbagai gerai makanan dan kedai cenderamata. Meriahnya di sini, kata saya teruja. Farhan memegang tangan saya dan membawa saya meredah orang ramai. Apabila saya merasakan kehangatan tapak tangannya, jantung saya berdegup lebih kencang. Kami makan kuih nyonya, berbola ikan dan kuih muih tradisional, semuanya sangat sedap. Farhan juga membawa saya ke sebuah kedai teh di tepi Sungai Melaka. Kami duduk di tepi tingkap, menikmati pemandangan sungai dan bangunan-bangunan bersejarah. Cantiknya, saya memuji. Malaysia ada banyak lagi tempat yang cantik. Kalau awak ada masa, saya boleh bawa awak jalan-jalan, kata Farhan sambil memandang saya. Saya memandang matanya dan merasakan satu debaran yang tidak pernah saya rasai sebelum ini. Baiklah, saya menjawab perlahan. Malam itu, kami berjalan-jalan di Melaka di bawah cahaya lampu jalan yang romantik. Farhan berkongsi banyak cerita tentang dirinya. Dia seorang jurutera perizian, suka mendaki gunung, fotografi dan mencuba pelbagai jenis makanan. Awak pula, apa kerja awak di Sweden? Tanya Farhan. Saya bekerja di sebuah syarikat penerbitan sebagai editor dan penterjemah, jawab saya. Mesti awak suka membaca, kan? Ya, saya suka sangat, saya mengangguk. Lain kali saya bawa awak ke kedai buku di KL. Ada banyak buku di sana, awak pasti suka. Kami terus berbual tanpa menyedari masa berlalu. Hanya apabila hari semakin lewat, Farhan berkata, kita patut balik, nanti kakak awak risau. Dalam perjalanan pulang, saya bersandar di tingkap kereta, melihat pemandangan malam di luar. Hati saya terasa aneh. Ini kali pertama saya mempunyai perasaan yang begitu kuat terhadap seorang lelaki, dan lelaki itu orang Malaysia. Beberapa hari berikutnya, Farhan sering mengajak saya keluar. Kami pergi ke Cameron Highlands, melihat matahari terbenam di Port Dickson dan bersiar-siar di Bukit Bintang. Setiap kali keluar bersama, saya berasa sangat gembira dan semakin menyukai Farhan. Satu petang, kami berjalan-jalan di Taman Tasik Titiwangsa. Matahari terbenam mewarnai langit dengan warna jingga dan merah jambu. Angin bertiup lembut. Kami berjalan bersebelahan di tepi tasik. Hana, Farhan tiba-tiba berhenti dan memandang saya. Saya berpaling memandangnya. Bila awak akan balik ke Sweden? Tanya Farhan. Nadanya kedengaran sedih. Minggu depan. Jawab saya perlahan. Farhan terdiam seketika kemudian berkata, saya tak nak awak pergi. Jantung saya berdegup kencang. Saya tidak tahu hendak berkata apa. Beberapa hari ini bersama awak, saya sangat gembira. Saya tahu kita baru kenal sekejap, tapi saya betul-betul sukakan awak, kata Farhan dengan serius. Saya merasakan mata saya mula berair. Saya pun. Jadi, awak sudi jadi teman wanita saya? Tanya Farhan. Saya memandang matanya dan melihat keikhlasan dan harapan. Saya menarik nafas dalam-dalam dan mengangguk. Baiklah. Pada saat itu, Farhan memeluk saya dengan erat. Matahari terbenam di Tasik Titiwangsa menjadi saksi hubungan kami. Saya tahu, hidup saya akan berubah mulai saat ini. Selepas menjadi teman wanita Farhan, setiap hari saya di Malaysia dipenuhi dengan kebahagiaan. Kami sering makan bersama, menonton wayang dan berjalan-jalan. Farhan sangat prihatin dan sentiasa mengingati perkara yang saya suka. Pernah sekali saya secara tidak sengaja menyebut saya suka kek dari sebuah kedai. Keesokan harinya dia membelikan sebiji kek untuk saya. Farhan, macam mana awak ingat? Saya bertanya terkejut. Sebab awak yang cakap. Mestilah saya ingat, katanya sambil tersenyum. Keprihatinan yang halus seperti ini membuatkan saya sangat terharu. Tetapi seiring dengan masa yang kami luangkan bersama, saya mula perasan beberapa perbezaan budaya. Satu malam, kami pergi makan steamboat. Di pertengahan makan, saya berkata, biar saya belanja kali ini. Farhan segera menggelengkan kepala. Tak payah, biar saya bayar. Kenapa? Saya pun bekerja boleh kongsi, kata saya. Di Sweden, pasangan biasanya akan membayar sendiri-sendiri atau bergilir-gilir. Saya tahu tapi saya lelaki. Sepatutnya saya yang belanja. Farhan bertegas. Saya agak keliru. Tapi takkan membebankan awak ke? Kita boleh bergilir-gilir. Farhan berfikir sejenak, lalu berkata, macam nilah, kali ni saya belanja. Lain kali, awak belanja saya minum teh tarik, boleh? Saya tersenyum. Baiklah. Walaupun akhirnya Farhan yang membayar, saya faham ini adalah sebahagian daripada budaya di Malaysia dan saya perlu masa untuk menyesuaikan diri. Selain itu, terdapat perbezaan budaya yang lain. Pernah sekali Farhan menghantar mesej kepada saya, hari ini rindu awak sangat. Saya membalas, saya pun. Kemudian Farhan menghantar lagi, rasa nak peluk awak. Di Sweden, pasangan biasanya tidak akan meluahkan perasaan secara terus terang begini.
Pada mulanya saya agak janggal, tetapi lama-kelamaan, saya dapati cara luahan yang terus terang ini sebenarnya sangat manis. Pernah juga Farhan bertanya sama ada saya mahu berjumpa dengan ibu bapanya. Saya terkejut. Cepatnya, kita baru bercinta lebih seminggu. Di Sweden, pasangan biasanya akan bercinta untuk tempoh yang lama, malah sehingga pasti akan berkahwin, barulah akan berjumpa dengan ibu bapa masing-masing. Tetapi di Malaysia, berjumpa dengan keluarga nampaknya adalah perkara biasa. Tak apa, makan-makan saja. Jangan risau sangat, Farhan memujuk. Walaupun saya sangat gementar, saya tetap bersetuju. Pada hari pertemuan itu, saya memakai sehelai gaun yang sopan dan mengenakan solekan nipis. Ibu bapa Farhan menunggu kami di sebuah restoran. Mereka kelihatan sangat ramah. "Makcik, pakcik, apa khabar?" Saya memberi salam dalam bahasa Melayu. Khabar baik, jemput duduk." Ibu Farhan mempelawa dengan mesra. "Dengar kata kamu dari Sweden, ya?" "Jauhnya." "Macam mana boleh sampai ke Malaysia?" Saya menjelaskan tentang kakak-kakak saya yang semuanya berada di Malaysia. Mereka berdua berasa sangat kagum. Empat-empat kahwin di sini memang istimewa. "Jadi, kamu pun bercadang nak tinggal di Malaysia ke?" Ibu Farhan bertanya. Soalan itu membuatkan saya tidak tahu bagaimana hendak menjawab. Sejujurnya, saya sendiri belum memikirkannya. Saya belum pasti lagi, saya menjawab jujur. Ibu Farhan tersenyum dan tidak bertanya lagi. Tetapi saya dapat merasakan kebimbangannya. Selepas makan, Farhan menghantar saya pulang ke rumah maja. "Maaf ya, soalan ibu saya tadi buat awak tak selesa ke?" tanya Farhan. "Tak adalah, soalannya normal saja." Saya menggelengkan kepala. "Hana awak pernah terfikir nak tinggal di Malaysia?" Farhan memandang saya. Saya terdiam seketika. Sejujurnya saya ada terfikir, tapi ini bukan keputusan yang mudah. "Saya tahu." Farhan memegang tangan saya. "Apapun keputusan awak, saya akan hormat. Tapi saya nak awak tahu, saya betul-betul sukakan awak dan saya harap awak boleh tinggal di sini." Kata-katanya membuatkan hati saya sangat terharu. Tetapi pada masa yang sama, saya berasa sangat berbelah bahagi. Tarikh untuk pulang ke Sweden semakin dekat. Saya perlu membuat pilihan. Malam itu, saya berbual dengan ketiga-tiga kakak saya. "Kamu suka Farhan?" tanya Elena. "Suka," saya mengangguk. "Jadi kamu nak tinggal di Malaysia?" tanya Maja. "Nak. Tapi saya takut ibu bapa akan sedih," kata saya. Sofia mengeluh. "Kami semua pernah lalui dilema ni, tapi akhirnya kamu kena tanya diri sendiri apa yang paling penting untuk kamu." Malam itu saya berfikir panjang. Saya teringat masa saya di Malaysia, teringat kebaikan Farhan dan teringat kebahagiaan kakak-kakak saya. Saya sedar, saya sudah jatuh cinta dengan tempat ini dan juga dengan Farhan. Keesokan harinya, saya berjumpa dengan Farhan. "Farhan, saya nak tinggal di Malaysia," kata saya sambil memandangnya. Mata Farhan terbeliak. "Betul ke?" "Saya nak bersama dengan awak," kata saya dengan serius. Farhan memeluk saya dengan erat. "Bagusnya." Saya gembira sangat. Pada saat itu, saya tahu saya telah membuat keputusan yang betul. Tetapi cabaran seterusnya ialah memberitahu ibu bapa saya. Selepas memutuskan untuk tinggal di Malaysia, saya perlu pulang ke Sweden untuk menjelaskan semuanya kepada ibu bapa. Di lapangan terbang, Farhan memeluk saya dengan erat. "Saya akan tunggu awak balik." "Saya akan cepat kembali," kata saya, walaupun hati saya sebenarnya gelisah. Di dalam pesawat, saya asyik memikirkan bagaimana hendak memberitahu ibu bapa. Saya tahu mereka pasti akan sangat sedih. Keempat-empat anak perempuan mereka akan meninggalkan Sweden. Setibanya di rumah di Stockholm, ibu bapa saya sangat gembira melihat saya. "Hana, seronok di Malaysia?" tanya ibu. "Sangat seronok," saya mengangguk. "Kakak-kakak kamu sihat?" tanya ayah. "Mereka semua sihat dan sangat bahagia," jawab saya. Semasa makan malam, saya menarik nafas dalam-dalam dan memutuskan untuk berterus terang. "Ayah, ibu, ada sesuatu yang Hana nak beritahu." "Apa dia?" tanya ibu. Saya nak kahwin." Garpu di tangan ayah saya terjatuh. Ibu memandang saya dengan terkejut. "Apa, Hana, kamu juga?" "Ya. Saya dah jumpa seorang lelaki yang sangat baik di Malaysia. Saya nak kahwin dengan dia," kata saya. Ayah terdiam seketika kemudian berkata, "Kakak-kakak kamu semua cakap macam tu. Sekarang kamu pun nak tinggalkan kami." Mendengar kata-kata ayah, air mata saya mula mengalir. "Maafkan Hana, ayah ibu. Hana tahu ayah dan ibu akan sedih. Tapi Hana betul-betul sayangkan dia. Hana nak bersama dengan dia," saya berkata dalam esakan. Ibu saya juga menangis. "Empat-empat anak perempuan ibu pergi ke Malaysia. Macam mana dengan kami?" Saya berjalan ke arah ibu dan memeluknya. "Maafkan Hana, ibu." Suasana di rumah sangat tegang. Ayah tidak berkata apa-apa manakala ibu tidak berhenti menangis.
Keesokan harinya, saya bercakap dengan ayah. Ayah ibu datanglah ke Malaysia. Tengok sendiri kehidupan kakak-kakak. Tengok sendiri siapa Farhan. Lepas tu baru buat keputusan. Boleh? Saya merayu. Ayah memandang saya dan mengeluh. Baiklah, kami akan pergi. Begitulah caranya saya memujuk ibu bapa saya untuk pergi ke Malaysia bersama saya. 2 minggu kemudian, saya membawa mereka ke Malaysia. Ini kali pertama mereka menjejakkan kaki ke negara ini dan kali pertama mereka akan bertemu dengan menantu-menantu yang telah mencuri anak-anak perempuan mereka. Di lapangan terbang, ketiga-tiga kakak dan abang ipar saya datang menjemput kami. Farhan juga ada di sana. Dia memakai kemeja yang kemas dan kelihatan sangat gemetar. Uncle, Auntie, saya Farhan. Selamat berkenalan. Farhan memberi salam dalam bahasa Inggeris. Ayah hanya mengangguk tanpa berkata apa-apa. Ibu juga hanya memberikan respons yang dingin. Suasana agak janggal, tetapi kakak-kakak dan abang-abang ipar saya berusaha untuk meredakannya. Ayah ibu, kita balik rumah berehat dulu ya? Malam ni makan malam di rumah Elena, kata Elena. Setibanya di rumah Elena, Adam telah menyediakan pelbagai hidangan lazat. Ini semua masakan Malaysia. Harap uncle dan auntie suka, kata Adam. Ibu bapa saya mencuba beberapa hidangan. Walaupun tidak menunjukkan banyak reaksi, saya dapat lihat mereka menyukai rasanya. Selepas makan, ayah tiba-tiba bertanya kepada Adam, "Apa kerja kamu?" "Saya bekerja di sebuah syarikat teknologi, sebagai pengurus produk," jawab Adam. "Pendapatan stabil?" tanya ayah lagi. "Alhamdulillah, cukup untuk sara keluarga," jawab Adam. Ayah mengangguk dan tidak berkata apa-apa lagi. Beberapa hari berikutnya, kami membawa ibu bapa saya bersiar-siar. Kami pergi ke Menara Berkembar Petronas. Ibu sangat kagum dengan bangunan pencakar langit itu. Kami pergi ke Muzium Negara. Ibu sangat berminat dengan artifak-artifak bersejarah. Kami juga pergi ke Jalan Alo. Selepas mencuba sata, ayah tidak dapat menahan diri daripada berkata, "Yang ini sedap." Perlahan-lahan, tanggapan mereka terhadap Malaysia mula berubah. Satu hari, kami pergi ke sebuah resort mata air panas di Bentong. Ini dirancang khas oleh abang-abang ipar saya. Kata mereka, berendam di air panas boleh menenangkan fikiran. Pada mulanya ayah enggan, tetapi selepas dipujuk, dia akhirnya bersetuju. Selepas berendam, wajah ayah kelihatan lebih ceria. "Macam mana?" saya bertanya. "Bagus," ayah tersenyum. Malam itu kami sekeluarga duduk di ruang tamu dan berbual. "Kamu semua dah biasa ketinggal di Malaysia?" tanya ibu kepada kakak-kakak saya. "Dah biasa sangat. Orang di sini ramah dan kehidupan sangat selesa," kata Elena. "Dan suami kami semua layan kami dengan sangat baik," tambah Maja. "Ya, mereka sangat menjaga kami dan menghormati kami," kata Sofia. Ibu memandang ketiga-tiga anak perempuannya dengan pandangan yang sukar ditafsirkan. "Ibu tahu kamu semua bahagia, tapi ibu tetap rasa sedih kamu semua jauh." Ketiga-tiga kakak saya memeluk ibu. "Ibu, walaupun kami di Malaysia, kami tetap anak-anak ibu. Ibu boleh datang melawat kami bila-bila masa saja," kata Elena. Malam itu, saya terdengar perbualan ibu dan ayah di dalam bilik. "Mereka nampak sangat bahagia," kata ibu. "Ya. Lelaki-lelaki itu menjaga mereka dengan baik," kata ayah. "Hana pun sama. Farhan nampak macam budak baik," kata ibu. "Tapi saya tetap tak rela." "Saya pun sama. Tapi apa yang boleh kita buat? Anak-anak dah besar, mereka ada pilihan sendiri," kata ayah. Mendengar perbualan mereka, saya berasa terharu dan bersalah pada masa yang sama. Keesokan harinya, ibu bapa saya mahu berjumpa dengan Farhan secara rasmi. Farhan sangat gemetar. Dia menyediakan hadiah dan berlatih apa yang hendak dikatakan. Kami bertemu di sebuah restoran yang sunyi. Farhan memberi salam dengan penuh hormat. "Uncle, Auntie, saya tahu pertemuan ini agak tiba-tiba, tapi saya nak beritahu secara rasmi. Saya sangat sayangkan Hana. Saya akan jaga dia baik-baik," kata Farhan dengan serius. Ayah memandang Farhan dan terdiam seketika. "Kamu boleh jamin dia akan bahagia?" "Saya jamin," kata Farhan dengan tegas. "Saya akan gunakan seluruh hidup saya untuk menyayangi dan menjaganya." Mata ibu berkaca-kaca. "Hana, kamu betul-betul dah buat keputusan?" Saya mengangguk. "Ya, ibu, Hana dah buat keputusan." Ayah mengeluh, kemudian berkata, "Baiklah, kalau kamu dah buat keputusan, kami tak akan halang." Pada saat itu, air mata saya akhirnya mengalir. "Terima kasih, ayah, ibu," kata saya dalam esakan. Farhan juga menunduk hormat kepada ibu bapa saya. Selepas mendapat restu ibu bapa, hati saya berasa sangat lega. Ibu bapa saya tinggal di Malaysia selama seminggu lagi. Dalam tempoh itu, menantu-menantu mereka bergilir-gilir membawa mereka merasai budaya Malaysia.
Satu hari, Ravi membawa mereka ke Melaka. Tempat itu mengekalkan ciri-ciri bandar lama. Di kedua-dua belah jalan terdapat bangunan-bangunan tradisional dan kedai-kedai lama. Tempat ni mengingatkan ibu pada bandar lama di Stockholm, kata ibu. Betul, di sini pun banyak sejarah. Ravi menjelaskan kisah di sebalik setiap bangunan. Ibu bapa saya singgah di sebuah kedai ubat herba Cina. Pemilik kedai menyambut mereka dengan mesra. Nak cuba teh herba kami? Bagus untuk kesihatan. Ibu bapa saya mencuba dan menyukainya, malah membeli beberapa bungkus untuk dibawa pulang. Orang Malaysia memang sangat peramah, kata ibu. Keesokan harinya, Daniel membawa mereka ke Cameron Highlands. Pada musim bunga, Cameron Highlands dipenuhi dengan pelbagai jenis bunga. Udara dipenuhi dengan bau bunga yang harum. Cantiknya, ibu tidak dapat menahan diri daripada memuji sambil mengambil gambar. Ayah juga tersenyum. Sambil berjalan-jalan di ladang teh, ayah berkata, alam semula jadi di Malaysia sangat indah. Ya, walaupun KL bandar besar, tapi di sekelilingnya ada banyak tempat semula jadi macam ni, kata Daniel. Selepas turun dari tanah tinggi, Daniel membawa mereka makan masakan tempatan. Ayah mencuba mi kari, sate dan durian. Walaupun bau durian agak mengejutkannya, dia tetap mencubanya. Baunya pelik tapi rasanya sedap juga, kata ayah. Malam itu, Adam membawa mereka melihat pemandangan malam Kuala Lumpur. Mereka menaiki LRT ke KLCC. Pemandangan dari jambatan Menara Berkembar Petronas sangat memukau. Seluruh bandar ini seperti ditaburi bintang. Hebat, kata ayah. Kuala Lumpur sebuah bandar yang sangat bertenaga, kata Adam. Siang dan malamnya sama-sama indah. Ibu memandang pemandangan malam itu dan berkata, patutlah anak-anak perempuan kita suka tempat ni. Pada hari terakhir di Malaysia, kami sekeluarga pergi ke Kuala Selangor. Matahari terbenam di sana sangat terkenal. Kami mencari tempat duduk di tepi sungai dan menunggu. Matahari perlahan-lahan terbenam di ufuk, mewarnai langit dengan warna jingga, merah jambu dan ungu. Indahnya, kata ibu. Ayah merangkul bahu ibu dan mereka berdua senyap menikmati pemandangan itu. Saya memandang mereka dan merasakan sikap mereka terhadap Malaysia telah berubah sepenuhnya. Malam itu, kami makan malam di sebuah restoran makanan laut. Farhan menempah sebuah bilik peribadi untuk kami sekeluarga. Semasa makan, ayah tiba-tiba berdiri dan mengangkat gelasnya. Ayah nak cakap sikit, katanya. Semua orang senyap dan memandangnya. Sejujurnya, bila keempat-empat anak perempuan ayah seorang demi seorang cakap nak kahwin dengan orang Malaysia, hati ayah dan ibu sangat berat. Kami tak faham kenapa mereka semua nak tinggalkan kami dan pergi ke tempat yang begitu jauh. Suara ayah kedengaran sebab. Tapi selepas datang ke Malaysia kali ini, ayah nampak kebahagiaan anak-anak ayah. Ayah nampak macam mana kamu semua, menantu-menantu ayah menjaga mereka. Ayah faham sekarang. Mereka memilih Malaysia bukan untuk meninggalkan kami, tetapi kerana di sini mereka telah menemui cinta sejati dan kebahagiaan. Ayah memandang ketiga-tiga abang ipar saya dan Farhan. Ayah serahkan anak-anak perempuan ayah kepada kamu semua. Ayah harap kamu semua akan sentiasa menyayangi dan menjaga mereka seperti sekarang. Kami janji, ayah. Adam, Ravi, Daniel dan Farhan menjawab serentak. Kalau macam tu, ayah mengangkat gelasnya. Mari kita raikan takdir ini bersama-sama. Cheers! Cheers! Semua orang mengangkat gelas. Pada saat itu, saya melihat air mata ibu mengalir, tetapi di wajahnya terukir senyuman. Saya tahu ibu bapa saya telah benar-benar menerima pilihan kami dan benar-benar merestui kami.